Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Nurania Hanani binti Muhammad Hafiz. Saya murid tahun 6 dari SK Bukit Anak Dara, Terengganu. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang bertajuk Yang Aisyah Seronoknya Membaca. Buku ini ditulis oleh Saridah Hamid dan diterbitkan oleh PTS Publishing House. Buku ini mengandungi 119 muka surat dan dilengkapi dengan sedikit ilustrasi kartun yang menarik. Fakta utama dalam cerita ini ialah seorang gadis cilik yang bernama Aisyah Sofia. Aisyah seorang pelajar yang bijak, tetapi dia tidak suka membaca dan mengkaji pelajaran. Dalam buku ini, kita dibawa masuk ke dalam dunia Aisyah Sofia yang penuh warna-warni dan penceritaan. Aisyah tidak minat membaca, tetapi dia dibesarkan dalam keluarga yang sangat minat membaca. Pada satu malam, Aisyah bermimpi. Dalam mimpinya, Aisyah diperintahkan untuk rajin membaca. Akibatnya, Aisyah menanam niat untuk rajin membaca. Melihat perubahan sikap Aisyah, rakan-rakannya berasa hairan. Pada suatu hari, ayah Aisyah telah membawanya ke pesta buku antarabangsa di Kuala Lumpur. Di sini, Aisyah menemui rakannya yang ulat buku. Rakannya menasihati Aisyah supaya rajin membaca. Akhirnya, Aisyah menjadi seorang yang sangat minat membaca. Aisyah berasa sangat seronok apabila membaca. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada buku ini ialah kita haruslah rajin membaca dan belajar demi masa depan. Mak kata pepatah, tiada kejayaan tanpa usaha. Kesimpulannya, buku Yang Aisyah Seronoknya Membaca bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga memberi teladan yang baik kepada kita semua. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada kawan-kawan yang ingin menjadi pelajar yang bijak dan salihah seperti saya. Sekian saja bicara buku saya. Terima kasih kerana sudi mendengar.